Salam Goik Gostan, saya Ros. Terima kasih kerana menonton. Hari ini kita berada di mana hari ini kita bersama dengan Hyundai Santa Fe yang terbaru. Reka bentuknya moden, berani tapi masih gagah ya. Tengok reka bentuk lampu Hyundai Santa Fe ni. Dia berbentuk H, depan dan belakang. Memang identiti baru Hyundai Santa Fe. Kadang-kadang untuk kenal sebuah kereta, kita perlahan dulu. Santa Fe ni bukan sekadar SUV. Ia keseimbangan gaya, teknologi dan ketenangan. Pertama dalam Hyundai, dual wireless charger untuk dua peranti sekaligus. Dan di varian kaligrafi ini, ada UVC sterilization tray. 10 minit saja, telefon terus nyah kuman. Dalam pula semuanya nampak kemas. Sistem Hyundai Smart Sense memang lengkap, termasuk blind spot view monitor. Setiap kali tukar lorong, kamera terus paparkan titik buta. Jelas, nyata dan selamat. Santa Fe juga ada remote smart parking assist. Dengan smart key, kereta boleh bergerak masuk atau keluar parkir sambil anda berdiri di luar. Memang membantu bila ruang parkir sempit. Bahagian keselesaan dia memang terasa. Tempat duduk hadapan ada relaxation mode dan ruang baris kedua luas. Sampai Gafar pun, The Monkey King dari Beijing Opera, terus lena sepanjang perjalanan. Kami bawa Santa Fe ke... Walaupun ini bukan SUV hardcore off-road, kuasa 2.5 TGDI dan sistem H-Track beri keyakinan untuk permukaan bercampur, jalan kampung, berbatu atau tepi sungai. Konsol tengah ni pun bijak direka. Boleh buka dari depan dan dari belakang. Senang untuk semua penumpang. Untuk pemilik baru, Hyundai tawarkan pilihan ganjaran. Penjimatan segera hingga 10% atau kelebihan jangka panjang melalui My Hyundai Care, termasuk kadar faedah 0.8%. 8 kali servis percuma termasuk alat ganti dan buruh, ganjaran gaya hidup dan bonus hujung tahun sehingga RM8,000. Dan bila pandu, rasa bunyi kat luar hampir tak dengar, macam SUV premium Eropah. Inilah Hyundai Santa Fe kaligrafi. Gaya, teknologi dan keselesaan. Nanti kita cerita lebih dalam goikgostan.com.